masanya untuk kalian duduk. Kenapa kita berada di sebalik Jerry G? Saya tak tahu kenapa awak di sini, Casey. Awak tak perlu risau sangat. Semuanya terkawal. Angkat. Tekan butang. Betapa bijaknya kamu. Ada hadiah menanti kamu untuk itu. Natalia hebat. Itulah yang saya panggil kejutan yang menyenangkan. Saya tak sabar untuk memberikan kamu pes coklatmu. Betapa beratnya baldi ini. Tidak mudah untuk mengangkatnya. Saya tak tahan. Saya betul-betul mau mencobanya. Ia kelihatan sangat menyelerakan. Oh ya, rasa coklat merah. Kamu sangat-sangat bertuah. Jangan buat kesimpulan tergesa-gesa. Lihat dengan lebih dekat apa yang awak dapat. Tapi, saya terlalu takut. Tetap kuat, Vena. Saya di sini. Itulah dia. Tidak ada apa-apa lagi. China Bucket untuk pengetahuan Dan anda. saya anda ada tidak boleh- dua. Kamu patut lihat sesuatu, Vena. Adakah hanya saya atau adakah ia berbau seperti coklat di sini? Oh iya, betul. Oh, sedapnya. Saya sanggup menahan ketidakselesaan demi itu. Lihat, saya sudah kata kamu akan sukakannya. Paisley, ayuh, dia tengah sakit. Melihat Vena, saya agak takut dengan bahagian ini. Dan harap Saya anda rasa tidak ia menyesalinya. mungkin. Jadi apa Bingo! sahaja. Strawberry segar. Apa yang lebih baik daripada ini? Paisley, senyum. Anda ada sesuatu untuk diraihkan. Kenapa makanan ini sentiasa berat sangat? Saya akan jadi letih. Saya tidak akan terganggu dengan pikiran buruk. Silakan, Paisley. Ia sakit. Ia kelihatan seperti strawberry. Itu bukan susu yang salah. Rasanya hebat. Genius. Saya harap Anda tidak kisah jika saya mengambil sedikit coklat Anda. Apa itu? Boleh lihat? Saya dengar keinginan untuk strawberry bersalut coklat. Ya, semua adalah gabungan yang sangat manis. Itu bagus. Saya tak mau makan. Boleh awak beri, saya beri? Okey, tak apa sebab kita kawan. Awak buat apa? Itu menipu. Anggap saya hanya bergurau. Jangan ambil hati. Sangat lucu. Sungguh nikmat. Saya suka. Saya akan rasa maklumat awak tanpa bantuan awak, Casey. Betul tu, Vita. Tapi sayangnya, awak hanya boleh panggil ia sedap. Saya suka. Baiklah, awak ada banyak yeast untuk tisu tandas ini. Semuanya milik awak sekarang. Sila ambil. Berhati-hati! Jangan pukul kepala saya. Ia langsung tidak kelihatan sesuai. Sudah tentu kerana ia kertas tandas. Baiklah, saya harap saya tak tekan butang itu lagi sejak awal. Walaupun, tunggu sebentar, kertas boleh digunakan. Wah, ia kapas. Tidak, tidak. Dengan apa kamu pusingkan saya? Itu sungguh menjijikkan. Itu untuk kamu sendiri. Lagipun, saya curi satu buah beri daripada kamu. Kamu tak boleh ambil punya orang lain. Sayang, dari gudang saya. Saya lihat awak dalam semangat yang hebat. Sudah tentu. Secara peribadi, saya sudah lama menunggu untuk menikmati hidangan yang sedap. Mari kita cari tahu apa itu. Kombinasi perkawinan, cincin susu yang manis. Hebat. Betapa besarnya bungkusan ini. Saya rasa ia akan bertahan lama. Sebotol susu terlalu banyak, malah seorang gergasi boleh mengangkatnya. Nah, ya. Buka mulut kamu. Cincin sarapan manis ini hebat. Saya suka mereka. Tunggu sebentar. Saya perlu ambil baldi untuk kumpul semuanya. Sekarang tuangkan semuanya masuk. Ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Saya tak pernah impikan ini. Ya Tuhan. Saya harap saya boleh bertukar tempat dengan anda. Tetapi malangnya peraturan tidak boleh diubah. Saya perlu terus menjadi host. Oh, aduh. Inilah yang telah saya rindukan. Terima kasih. Saya pasti dia memang begitu. Wah, pasti saya kena jackpot. Saya gembira awak begitu bertuah. Saya rasa saya ada topi kaki dan butang yang betul. Maaf, saya tak boleh berbual lagi dengan semua cincin hula ini. Itu tidak akan mengganggu kamu atau kamu akan tersedak. Patsy, jom main dengan kamu sekarang. Wow, kamu buat.
Ya, saya sudah tekan butang itu. Nampak hasilnya. Wah, lihat ini. Saya bimbang Anda tidak akan menyukainya sama sekali. Tetapi satu perkara yang pasti, ia akan menjadi sangat menyeronokkan. 2. Ia licin, ia hanya menjijikkan. Wow, Casey sudah ada rasa untuk itu. Sudah tentu, terdapat begitu banyak botol, ia adalah angin yang menakutkan. Hai, gembira bertemu dengan Anda juga. Tolong saya. Tak nampakkah apa yang sedang berlaku? Bukankah itu sangat bertanggung jawab? Pameran Pikir nafas kembali. Mari kita lihat apa yang dilihatnya. Bunga terbakar, bintang awal, gabungan lilin rawa. Saya rasa kita patut lihat apa yang akan keluar daripadanya tidak lama lagi. Wah, tong madu yang sangat besar. Saya harap awak tidak alah padanya. Baiklah, sekarang bunga itu sudah di tempatnya. Saya hampir siap dengan segalanya. Madu, Mari kita mulai. ia tidak kelihatan pertama, baik. sekolah menengah. Saya rasa seperti dicampak dengan darah. Sebenarnya, ia tidak baik. Tetapi ada sesuatu yang kelihatan lebih baik. Tak mengapa, saya hanya mahu ia berakhir segera. Kamu begitu melekit, kawan lama. Baiklah, di mana kamu berada? Anda tahu, bunga itu akan membantu Billy? menyingkirkannya. Apa benda ni? Saya tak boleh nampak. Tahan nafas. Bukanlah banyak cinta. Itu sahaja. Kesengsaraan dah berakhir, saya dah cakap. Saya harap itu sahaja. Saya tak mau yang lain. Hai di sana. Baiklah, Hei, Subah. Ada sedikit semua susu. kek Wow, bulu-bulu. ceri besar. Saya rasa ia akan melekat pada awak dengan baik. Terima kasih kepada madu itu. Bulu-bulu. Bukan lagi. Saya tak mau jilat perut ayam, tolonglah. Itu kelakar. Saya tak nampak apa yang kelakar tentang itu. Bodoh. Tiada siapa yang akan suka itu. Oh tidak. Tagrisu saya rosak. Ia masih sotong. Saya tidak mau. Apa yang sedang berlaku? Siapa yang menyalakan Kamu lampu? tidak mahu. Tolong saya. Adakah kita benar-benar akan terus menonton ini? Wah, saya memang berada di padang. Masanya untuk membuang sotong itu. Saya takkan berurusan dengan Anda lain kali. Betapa pantas masa berlalu. Ini salah saya. Kita sudah di pusingan terakhir. Semua? Ya, semoga dia bahagia. Saya harap begitulah jadinya. Tetapi nampaknya ada yang tidak mengikut rancangan. Saya rasa tiada siapa yang suka telur mentah yang Sesuatu yang disediakan untuk benar-benar ditembak pada berbeza. data. Saya rasa ia hebat. Saya cadangkan Sangat seronok kita untuk kendalikan ditonton. satu acara. Saya juga ingin menontonnya dari tepi. Saya akan jumpa awak sekarang. Bagus. Sekarang kita akan tunggu sebentar. Wah, cili padi. Ini akan jadi panas di sini. Saya tak boleh bercakap dengan awak malam ini. Saya cuma ketakutan. Zon waktu dia akan berlalu benarkan kita setiap masuk. saat. Wah, lihat ini. Satu baldi penuh dengan lada panas. Tidak semua orang boleh menghadapinya. Saya harap Anda boleh, Casey. Saya tak makan hari ini. Saya belum cuba pun. Ayo, Casey. Tak Kita tidak mengapa. banyak masa lagi. Apa yang terbakar? Kami sudah selesai. Saya rasa sangat kecil. Ini kita pergi. Itu memang mengagumkan. Saya rasa saya pergi untuk Alamak. Agak berlebihan, tapi rasa macam dah tetap. Bertahan di sana, DC. Bantuan sedang dalam perjalanan. Itu memang baik. Saya rasa jauh lebih baik dengan segera. Terima kasih. Terima kasih. Hiduya, zombie. Cabaran dan saya tidak bernasib baik langsung dan saya ada satu lagi, saya ada banyak lagi. Alex, Anda benar-benar tidak bernasib baik. Tidak mendapat kebisan yang menggembirakan. Saya suka. Dan Radiki, kita boleh menjadi yang pertama makan gula-gula getah kita. Saya akan makan sesuatu yang sedap. Saya suka huba-buba, terutamanya perisa getah gelembung. Apa yang kamu buat?
Senjata itu dinog dan saya perlu memilih perangkap lain. Ini satu untuk awak. Oh, ayo jangan menyumpah. Lihat gelembung yang akan saya tiup. Hebat. Adakah anda tahu anda boleh bermain dengan gelembung? Tapi anda perlu menjadi seorang ahli sebenar untuk melakukannya. Wah, itu memang hebat. Alex, anda hebat. Baik. Tak ada lagi sekarang klien saya untuk mengunyah gula-gula getah. Mula-mula saya akan membuang getah-getah ini. Saya tahu setiap satu daripada mereka akan benar-benar membantu saya. Dan sekarang masa untuk makan mereka. Itu sahaja. Wah, dan sekarang lihat betapa besarnya belon ini. Saya tak akan biarkan dia hembuskan belon yang lebih besar daripada saya. Duh, ini saya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya Tuhan. Bukan sahaja ia memecahkan gelembung saya, tetapi dia juga mencuri kening saya. Bagaimana saya akan hidup sekarang? Kamu akan terus hidup seperti biasa. Baiklah, saya cuma sedikit panik. Tak mengapa. Nah, giliran kamu cuba gula-gula getah. Akhirnya, berkerja untuk menyingkirkan getah. Saya sediakan mesin istimewa. OSS kalau ada cara. Oh, tidak. Kamu boleh makan mereka satu demi satu. Adakah kamu bersedia untuk melihat gelembung sakit sebenar? Saya minta maaf. Berhenti! Bam! Terlalu besar. Adakah kita tahu bagaimana rangka itu turun ke bumi? Bingo! Saya ada idea. Kita perlu pecahkan belon itu dengan lastik. Sekarang mari kita tembak. Atau ini akan mencair dan menghabiskan angkasa. Anda betul. Saya perlu lakukan semuanya sendiri. Kerja bagus. William, jika saya tidak perlu berkawan dengan Marge, saya benar-benar gembira melihat kamu semua. Ya Tuhan! Oh, baiklah, saya hanya ada satu roti panas. Saya ada 10 semuanya. Ini tidak berlaku. Ya, memang. Lihat timbunan saya. Roti saya lebih sedap. Mila, kamu makan dulu. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hore! Saya sangat suka ada 5. Lihat saja betapa mudahnya biji-biji di dalamnya kelihatan. Betul, ia tidak sangat senang untuk dimakan. Apa benda itu? Tetapi saya hanya menggunakan pinset saya untuk hidangan kecil ini. Ya, dap si imdihin dan siap pemberi mengotorkan tangan kita. Anda lebih baik jika saya lemparkan biji-bijian itu pada satu gelombang dan kemudian mengenainya sekaligus. Ya, betul. Mari kita Bling! Tepat 100! Itu sangat hebat. Itu bermaksud saya akan rasa 100 kali lebih baik daripada hari ini. Walaupun saya hanya ada 1/5, saya masih sangat gembira. Alex, giliran awak. Saya tak tahu. Baiklah. Terima kasih. Pertama kita perlu ke yang paling kelas. Memotong D5 terlalu mudah. Tetapi merobeknya adalah mengerikan. Alex sekarang kelihatan seperti seorang medik. Untuk menjadi medik, ia tidaklah sedap. Tetapi untuk makan D5, ia sangat hebat. Tumut Alex! Baik, saya hanya makan D5 yang lazat. Itu saja. Kemudian mungkin saya patut mulakan juga. Jadi anda tak membazir masa. Memang sudah tiba masanya saya tambah foil saya juga. Ingat, saya perlukan pisau. Ini dia. Hanya makan buah D5 membosankan. Mencoba membuat jus yang enak daripadanya. Ia lebih menyeronokkan. Lihat bagaimana saya mempunyai mesin memerah. Itu mesin Blink. Terima kasih. Satu mesin pemerah besar ditambah dengan satu timbunan penuh biji D5. Banyak jus D5 yang sedap. Tengok dia. Dia tarik saya untuk minum.
Adakah rasanya sedap? Ya, orang baik. Sekarang punya ada fuse di wajah Unais. Oke, bagaimana? Nah, kita boleh menghilangkannya dengan mudah. Saya minta maaf. Ini dia. Aku cuma ada 1 tin Coke sahaja. Oh, aku ada lebih. Lihat betapa banyak Coke yang Mila dan aku ada. Ya, lihat. Aku ada 1 menara penuh tin Coke. Tapi aku akan minum dulu juga. Sekurang-kurangnya aku bernasib baik dalam cara tertentu. Coke sentiasa sedap. Ya! Ha! Saya perlukan kerja ini. Saya akan Saya separuh diri yang hebat untuk minum semua tin Coke saya sekaligus. Saya perlu membukanya. Dan selepas itu saya memerlukan straw khas dengan objek yang baru dibuat. Itu idea yang hebat. Itu pasti akan sangat lazat selepas semua ini. Boom! Saya rasa ada orang merayu untuk keluar. Biar seseorang mengaum. Apa pendapat kamu? Saya ini budak lelaki setelah semua? Kamu tahu? Tidak. Saya lebih suka cawan. Dan saya ada rambut putih. Jadi saya tidak biarkan ia jatuh. Sekurang-kurangnya sekarang saya tidak perlu tunggu untuk gulungan atas. Saya yakin saya boleh minum semua tin itu. Kami percaya awak. Hanya jump roach itu menyerang kita. Saya tak fikir Betul. Berhenti. Ada tin. Sakit bila kena muka dengan tin. Saya minta maaf. Saya tak boleh berhenti. Oh, Mila, apa yang terjadi dengan kamu? Sudahkah kamu lihat perut kamu? Ini atas pedal minyak. Selamatkan diri Anda. Aku di sini. Ini adalah kecemasan. Saya tidak tahu. Mila sendawa. Oh, Mila. Oh, Marco. Keparara, kenapa saya begitu tidak bernasib baik? Saya hanya ada 1 pizza kerana Zara dapat semua yang lain. Tidak, saya... pagar itu. Lihat menara itu. Ya ampun, Paul, awak ada pizza besar dan saya cuma ada 1. Itu tak adil. Lebih baik awak mula makan dengan cepat. Itu seperti hilangan testis. Ya, kelihatan lebih menyelerakan daripada yang lain. Dan itu banyak keju. Saya suka keju. Sedap. Bagus. Om nom nom. Kenapa awak bergaduh? Saya tak sengaja. Saya juga nak rehat lagi. Melihat mereka saja sudah buat air liur saya meleleh. Ini adalah rakaman badan Mel. Ya, saya telah mendapat cara untuk makan dengan lebih cepat dan selesa supaya tangan anda tidak kotor. Wah, hebat. Wah, saya tak sangka sesiapa boleh buat begitu. Bagaimana awak buat begitu? Pizza itu sedap, jadi saya mungkin lebih daripada itu. Oh, apa yang terjadi pada saya? Oh, tidak. Dia kembali kepada saya. Saya rasa awak tidak boleh makan pizza lagi, tetapi kami boleh menggunakannya. Hello, saya Samantha dan saya berumur 5 tahun. Betul. Anda berjaya. Hebat. Saya langsung tidak merasa malu kerana yang saya fikirkan hanyalah bagaimana saya akan makan timbunan pizza saya. Baiklah, pizza saya yang paling menyelerakan. Sudah tiba masanya untuk melahap. Itu saja. Saya beritahu kamu begitu. Kenapa saya dihukum macam tu? Oh, tidak. Saya benci Apa yang bawang mungkin putih. berlaku? Apa? Ya, ini benar-benar pizza pot. Siapa yang suka pula? Kau cuma seekor monyet kerana aku...
bongkar balik Anda sudah tahu. Nampaknya Anda akan menjadi yang pertama memakannya. Mudah. Saya bukan pengecut. Jadi saya boleh uruskan dia dengan cepat. Aduh, selagi saya tidak muntah. Apa? Ironinya, saya tersalah anggap pada sperma saya. Saya tak boleh makan benda itu. Saya sudah cukup. Apa sekarang? Awak perlu makan bawang putih sepenuhnya. Saya malah ada hadiah istimewa untuk awak, pemeras bawang putih. Awak boleh letak semua bawang putih di dalamnya Awak tahu dan tak, peras saya terus ke mau dalam pergi. mulut awak. Saya tak mau. Kalau tidak, saya akan muntah. Itu bukan soalan. Buka mulut awak. Bau apa ni? Selama sebulan sekarang, awak tahu maksud saya? Malah saya boleh bau. Ya teruk. Nasib baik saya sentiasa ada gula-gula getah untuk keadaan seperti ini. Terima kasih banyak. Awak tidak perlu hidu dan saya tidak perlu... Alex, sekarang giliran awak untuk Seekor makan bawang lembu. putih. Kenapa saya perlu makan? Lihat betapa Apa hebatnya yang awak jadi buat? kita buat. Mari biarkan dia. Baik. Aduh, baiklah. Tetapi pertama, kita perlu singkirkan semua barang tambahan. Saya ada pasu besar untuk itu. Sekarang hanya tinggal 2, jadi kamu boleh makan. Saya tidak pernah merasai sesuatu yang lebih menjijikkan dalam hidup saya. Apakah saya sadar betapa busuknya nafas saya? Semburan mulut yang mudah selalu boleh melindungi Anda dari sebarang bau. Dan jika ia tidak mencukupi, Anda boleh sembur penyegar Anda di mana-mana. Tapi saya rasa awak tak terselio kaki. Tuan Lopez, kita perlu menetralkan punca bau busuk. Baiklah. Hei, tunggu. Oh, pancut. Tetapi jangan berani-berani ulangi itu di rumah kerana penyegar Ia udara tidak berbau sangat busuk baik di untuk dalam orang. mulutnya. Aduh, Julie, saya benci siapa sejak yang saya kamu masih tunggu? kecil. Cepatlah Jika dan kamu dapatkan lihat muka kalungmu. saya jadi hijau, tolong saya merayu padamu. Betapa menjijikan perkara itu. Shikli, saya tak dapat hilangkan bau bawang putih ini. Kenapa tergesa-gesa? Saya dapat satu lagi teler. Wah, kursus yang menakjubkan dan kelajuan yang hebat. Julie, awak buat dengan baik. Itu saja. Tiada bawang putih lagi. Oh, saya pun tak bau seburuk itu. Julie, maaf. Tapi kita terpaksa mengasingkan awak. Kelas. Saya tak boleh bernafas. Saya rasa saya nak pengsan. Ya, berjaya. Akhirnya bilik ini tidak berbau busuk. Dan saya rasa lebih baik, ya. Lelaki, saya tiada nasib dengan gigi dan jari. Tapi saya bertuah. Saya ada satu beg penuh. Ya, suatu hari nanti saya juga sepatutnya dapat banyak barang-barang baik. Melanie telah melepaskan Kenny untuk keseluruhan pertunjukan. Anda boleh mula. Jangan buang masa. Permainan tic-tac-toe. Jom pergi. Tapi ia amat kecil. Oh, giliran kamu. Akhirnya. Tidak, saya akan kenyang. Oh, apa yang berlaku? Kenapa tiada apa-apa keluar? Mana gula-gula saya? Hah? Tolong, saya mau tinggal di Germany. Berikutnya lagi. Lelaki, sekarang semua permainan tic-tac-toe di seluruh meja. Anda tahu, saya rasa saya boleh ambilnya dengan cepat menggunakan straw biasa. Selesai. Julie, awak satu-satunya yang tinggal. Anda bukan sahaja ada beg gula-gula yang besar. Saya ada sekumpulan serangga biasa. Ini lagi. Semua gula-gula ini milik saya. Saya suka tic-tac-toes, jadi saya akan makan beberapa puluh pack dengan cepat. Sial, kamu langsung tidak berkongsi dengan kami. Hebat. Oh, tak apa. Saya tahu cara untuk mencurinya kembali. Tada, dan kek itu milik kita. Sangat sedap. Kena nikmati ini. Berhenti di situ. Awak tak malu ke mencuri? Tiada bukti.
Anda tidak boleh buktikan apa-apa. Saya akan mengajar Anda pelajaran ringkas. Bangku ini akan kurang pelik. Baiklah, angkat tangan. Ambil. Macam mana? Kamu akan tahu cara untuk menjual barang-barang saya. Oh, Mila, ada banyak gula-gula. Cepatlah dan dapatkannya. Saya pasti begitu. Aduh, saya tak ada tic-tacs lagi. Saya habiskan semuanya pada peluru. Tapi awak kongsi dengan kawan-kawan awak. Tulis di komen pusingan yang mana paling anda suka. Wow, hebat. Kita dalam cabaran. Masa untuk buka sarung tangan dulu? Oh, ia seekor beruang merah jambu. Apa itu? Tidak. Apa yang patut saya buat? Oh, saya ada idea. Apa yang kamu buat, Vida? Saya akan potong. Bagus. Selesai. Wah, Ya, berikan saya apa? rasa. Hanya sepotong. Tidak mungkin. Teruskan bermimpi. Baiklah, saya akan buka sarung tangan saya. Ini mie merah jambu. Ia sangat sedap. Dan saya ada sepasang penyepit yang hebat. Mari kita makan. Sedap. Bagaimana manusia makan? Oh, tidak. Oh, apa itu? Lada? Tidak. 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 Tidak mungkin. Ada banyak lada. Ah, sangat pedas. Saya terbakar. Oh, tidak. Tidak. Kita perlu selamatkan keadaan ini sekarang. Kalau tidak, dia akan membakar tempat ini. Mari. Apa yang berlaku di sini? Dan apa yang terjadi dengan beruang saya? Ia berubah menjadi pudel. Pudel yang sangat buruk. Saya minta maaf. Saya tidak mahu. Ayu. Masa untuk saya gigit dulu? Oh, tidak. Itu cacing yang teruk. Saya masih bernasib malang. Sekarang mari kita lihat apa yang saya ada. Itu hebat. Lihat dan bau. Apa pendapat kamu? Sekarang masanya untuk menikmati rasa hebat ini. Ya, boleh saya minta sedikit, Lily? Tolonglah, sedikit sahaja. Apa? Tidak, tentu tidak. Pergi makan cacing awak. Tidak, bukan cacing yang menjijikkan itu. Pegang sudu, Vida. Makan. Betapa menjijikannya mereka. Oh, tidak. Saya akan muntah. Apa pendapat awak? Ia teruk. Tentulah. Tidak menarik untuk melihat kamu. Tetapi saya ada idea. Saya ingin masukkan bebola ke dalam susu untuk menambah rasa. Wah, idea yang hebat, Lily. Ia sangat-sangat sedap. Saya harap saya boleh mencuba sedikit sahaja. Tolong. Tidak. Saya sudah kata tidak. Oh, awak memang jahat. Tapi saya ada idea. Mari kita lihat bagaimana awak suka koktel awak. Dengan cacing. Saya tak sabar nak lihat reaksinya. Rasa yang pelik. Apa? Cacing? Macam mana boleh ada dalam ini? Bodoh. Ambil balik cacing awak. Jangan buat begitu, Lily. Betapa ngerinya. Cacing-cacing yang menjijikkan. Pada muka, Vida. Selamat menjamu selera. Betapa menjijikkan. Bersedia? Ya. Masa untuk saya gigit dahulu. Oh, ia hebat. Ada sesuatu di dalam. Wah, betapa menarik. Saya akan letakkan lollipop kecil saya di dalam ini. Sangat bagus. Sedap. Saya suka ia. Lily, kamu hanya baik dengan puting. Kamu lebih baik buka baju kamu, Vida. Saya dapat huba-buba. Ya. Wah. Saya hendak makan gula-gula getah paling sedap di dunia.
ia begitu panjang. Apa itu di hujung gula-gula getah Vida? Oh, sedapnya. Apa? Apa itu? Rambut. Oh, ini mungkin bermula. Oh, ups, maaf Lily. Saya tak mau. Oh, itu menjijikkan. Beri saya barang kamu. Itu saja. Ya, macam ini. Dan tak nak lagi, baby. Yay. Batu, gunting, kertas. 1, 2, 3. Saya menang. Oh, Fanta merah jambu. Betapa hebatnya. Lihatlah ini, kacamata saya yang hebat. Hebat. Mari kita cuba. Oh, Fanta mengalir terus melalui kacamata saya. Vida, boleh saya cuba? Ayo. Sudah tentu tidak. Lebih baik buka pakaian kamu. Oh, Ia adalah ketam. Apa yang patut saya lakukan? Oh, tapi saya ada idea. Ayuh, ketam kecil, bantulah saya. bersedia. Siap. Adalah cemerlang. Hei, ada apa? Kenapa kita kehabisan Fanta? Apa yang kamu lakukan, Lily? Saya minta maaf. Saya akan ingat itu. Sekarang makan ketam kamu. Dia mencubit hidung saya. Ya, saya harus berpikir. Oh, saya ada sesuatu. Apa yang dia lakukan? Saya rasa itu tidak akan membantu kamu. Lihat apa lagi yang saya ada. Tidak. Apa? Lily, itu juga plastik. Dan ini? Tidak. Lily, itu bukan... Oh, ia sebenarnya sakit. Baiklah. Apa? Saya ada sesuatu lagi yang akan membantu saya. Wow, memasak betul-betul. Baiklah, mari pergi ke Tam. Yay. Wah, ya. Hebat. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wah, kamu tahu? Ia kelihatan pelik. Oh, tapi ia sangat sedap. Mungkin awak mahu? Apa? Tidak. Oh, tidak. Terima kasih. Dips pada saya dulu. Itu sangat comel. Tetapi bagaimana saya sepatutnya mendapat gula-gula? Hei. Kamu perlu masukkan duit shilling di situ, Lily. Hei, betul tu. Mari lihat apa yang saya ada dalam dompet saya. Tidak, tolong. Tidak, ia kosong. Apa yang patut saya lakukan? Anda perlu memikirkannya. Tapi saya akan menikmati cupa-cupa besar saya. Apa itu? Apa? Apa yang ada di dalamnya? Oh, Tuhan. Tak mungkin. Ada lebih banyak lollipop di dalamnya. Anda mau lollipop, Lily? Hei. Ingat senang. Berhenti melakukannya. Betapa sedapnya. Dia mau makan semuanya? Oh, itu sangat sedap. Bagaimana nak keluarkan semula? Oh, biar saya bantu awak dengan itu. Ya, saya berjaya. Hehe. Oh, lelaki. Ups. Saya mau tercekik dengan cupa-cupa saya sendiri. Oh, apa yang ada di situ? Shilling? Oh, hebat. Itu sahaja yang saya perlukan. Ya, tidak. Hei, jangan sentuh. Itu milik saya. Tetapi saya akan berikan duit shilling saya jika Anda berikan saya barang itu. Baiklah. Nah, ambil. Bagus. Mari kita pergi. Saya akhirnya akan mencuba bola-bola merah jambu yang cantik ini. Oh ya, ini sangat sedap. Hei, saya tak boleh berhenti. Hei, dia akan makan semuanya. Maaf, saya tidak perasan. Itu dia, Lily. Saya ingat itu. Wah, betapa besarnya gelembung. Apa? Iya, sekarang ada untuk kamu. Itulah balasan manis saya. Oh, tidak. Apa yang kamu buat? Sebab kamu tak berkongsi dengan saya. Ya, saya kejik di sini. Mari kita buka penutupnya. Pada waktu yang sama. Wah, saya ada hubu-buba biru. Sedap. Bagaimana dengan kamu? Lollipop dengan lipas. Menjijikkan. Ya, ni teruk. Saya memang tak mau makan ini. Chloe, jangan panik. Awak kena cuba. Ayuh. Baik.
Tidak, May. Kain terlipas. Tidak, ia mengerikan, cuma menakutkan dan kotor. Saya nak akan cuba tetapi tidak banyak. Wow, jadi lollipop ini sangat sedap. Saya suka. Gloria, awak betul. Saya patut mencubanya. Sekarang awak hebat. Mari cuba. Gula getah ini nampak sangat sedap. Hanya yang hebat ini benar-benar lazat. Di manakah lipas tu? Tak ada lipas dalam mulut saya. Keluarkan. Saya akan tiupkan balon yang sangat besar sekarang. Saya bercik. Sekarang mari kita tiup balon. Seperti itu, Chloe, maaf, tetapi ada lipas di dalam balon Anda. Apa? Tidak, seekor lipas hidup. Saya sudah buang, tetapi sekarang muka saya ditutup dengan gula-gula getah. Gigi, ia sangat stres. Cuma... Soalnya saya tidak, saya mau lebih. Baiklah, baik. Terima kasih. Wah, saya membuka penutup dan itu mata jeli. Hebat. Apa lagi ada? Gula tabur biru. Sekarang cuba semuanya bersama. Anda hanya perlu tuangkan gula tabur di atas pinggan, celupkan mata marmalat dan sekarang cuba. Begitu lazat. Saya sangat suka. Manis dan lazat. Saya mau lagi. Wah, ada sesuatu dalam sup ini. Mari cuba. Ia jus. Hebat. Apa benda? Hai Gloria, boleh saya buka? Tunggu Chloe, saya belum habis lagi. Saya ada satu marmalade, tinggal nak makan. Saya akan cepat. Itu dia. Dan minum jusnya. Manis. Kamu suka yang itu? Hey Chloe, kamu boleh buka sekarang. Betul. Hooray, mari kita lihat apa yang saya ada. Wah, saya ada bola jus. Hebat, ia begitu cantik. Saya mau cuba satu. Perisa strawberry. Saya suka segala-galanya dengan perisa strawberry dan strawberry itu sendiri juga. Saya dah mendapat idea betapa senangnya makan semua bola jas dengannya juga. Ia juga akan banyak membantu saya di sini. Tunggu apa? Saya bergurau. Tolong saya. I Pearl for being your no extiawan ketirwang bandon diri may kasih Gloria. Awak telah menyelamatkan saya. Saya tak boleh percaya. Chloe, boleh saya jadi yang pertama? Terima kasih. Mari buka tudung hidangan. Wah, ini Mentos. Hebat. Saya nak cuba secepat mungkin. Nampak sangat sedap. Tengok saya ada misai Mentos. Gloria, awak memang kelakar. Mari kita cuba gula-gula wine. Buka ia, keluarkan, lontarkan ke atas dan tangkap ia. Betapa sedapnya. Saya suka. Saya mau lebih. Gloria, awak boleh buka cloche awak. Betul kan? Yuk, sekarang mari kita tengok apa yang saya ada. Saya ada Coca-Cola merah jambu dan topi keledar dengan tiup. Saya hanya perlu letak Coca-Cola di sini, buka dan masukkan tiup. Sekarang saya akan cuba semuanya. Ya sangat lazat. Hebat. Hey Chloe, boleh saya cuba? Tidak mungkin, saya akan minum sendiri. Dia sangat bright. Dan saya boleh letak beberapa Mentos dalam Coke dia. Dan kemudian Coke itu akan meletup. Haha. Ini akan jadi seronok. Saya sudah tak sabar menunggu reaksi Chloe. Begitu sedap. Apa? Sesuatu tidak kena. Tidak pendingin bermula. Sedang saya geripti Coca-Cola. Semuanya rosak. Bagaimana ini boleh berlaku? Tidak. Hopefully terlihat wajah. Itu sangat lucu. Gloria, awak dah bersedia? Tentulah, Chloe. Wah, saya ada gel berperisa ceri manis dan punya saya rasa seperti beri biru. Saya tidak sabar untuk mencuarinya, Charles. Mari kita nilai bersama. Ia refati manis dan sangat sedap. Kita picit keluar. Hebat. Dan saya mempunyai gel biru. Ia juga kelihatan sedap. Itu sedap. Ini manisan yang sangat menarik, Chloe. Dan apa ini? Mungkin kertas yang boleh dimakan. Kita mesti cuba gabungkan gel dan kertas ini. Saya lukis muka senyum di sini. Sekarang mari kita cuba. Selamat tinggal. Ini sangat sedap, Chloe. Kamu perlu mencubanya. Hebat. Saya tak boleh berhenti. Betul-betul? Baik. Mari cuba. Picit gel pada kertas boleh dimakan berwarna merah jambu saya. Itu sudah cukup. Mari buat kek berlapis daripada kertas dan gel. Ia akan lebih sedap. Dan satu lapisan lagi. Dan sekarang saya bersedia untuk menggulungnya. Terima kasih. Sangat sedang saya sekena Gloria. Saya tak sangka ia begitu enak.
Ya. Saya di atas. Dengar. Ambil saya. Gloria, pinjamkan saya kertas anda. Sila, saya ada idea. Jom main permainan tic-tac-toe. Kita akan lukis terus pada kertas boleh dimakan dengan bantuan gel manis. Mari kita pergi, Roy. Siapa yang saja yang main permainan ini makan semuanya. Ide yang bagus. Saya ingin bermain, saya pasti akan menang. Saya mesti cuba kertas dengan banyak gel. Wala, saya menang. Sekarang saya boleh makan semuanya. Mari kita gulung dan cuba. Saya juga mahu mencubanya. Oh, terima kasih. Ya, sedap. Apa? Sekarang saya ingin Rebecca dan marami di kamera yang saya dari wow, ibu orang singer yang berair. Betul berhebat. Ada gel berasid dalam kit. Saya mahu mencubanya. Pijat dari sini saja. Oh, ibu memang tahun yang menjadi himai dengan marmalat dalam set ini kemungkinan marmalat manis dan gel masam akan menjadi sangat baik. Saya mahu mencuba semuanya bersama-sama. Kita akan susun marmalat, pijatkan gel masam. Dan sekarang anda boleh mencubanya. Masam, tapi sedap. Gloria, awak boleh buka kain awak juga. Benarkah? Mari. Oh, itu nerd. Saya pasti akan menjadi sedap. Kita perlu mencubanya secepat mungkin. Buka. Oh, lihat itu. Betapa cantiknya. Saya suka. Mari cuba. Betapa sedap. Sayang. Hebat. Oh, saya ada idea untuk kenakan Gloria. Sekarang saya akan perahkan sedikit gel masam pada gula-gulanya. Jom lihat reaksi dia pada gel masam tu. Saya boleh bayangkan reaksi muka dia nanti. Betapa manisnya gula-gula ini. Oh tidak, betapa masamnya. Tapi memang sedap, Chloe. Awak ke? Ya, saya perahkan sedikit gel masam. Ada cover C. Mesti mau tuliskan siapa yang cover sebuah clash terlebih dahulu. Saya menang. Saya akan buka yang pertama. Wah, tidak dijangka. Ada tandas di sini. Dan banyak tiup. Mari kita lihat. Mari letakkan tiup dalam serbet biru ini. Dan sekarang mari kita cuba semuanya bersama. Betapa lazatnya. Saya suka agak masam, tapi saya suka benda macam tu. Chloe, kamu boleh buka tutup hidangan kamu. Hooray! Mari lihat apa yang saya ada. Oh, itu cincin lollipop. Hebat. Saya sudah lama ingin mencuba ini dan ia sesuai dengan saya. Dan ada juga gel asidik. Kita patut cuba bersama-sama memerah. Adakah gel masam di bawah lollipop? Itu sudah cukup. Dan sekarang kita cuba semuanya. Terajain saya suka semsyade. Gloria, nikmatilah satu yang sedap juga. Benarkah? Hebat. Punyaku juga sangat sedap. Idea. Mari kita tukar. Saya akan beri kamu serbuk masam dan kamu beri saya gel kamu. Tidak kisah? Baiklah, mari kita cuba. Saya ingin mencuba serbuk masam kamu. Hebat. Celupkan lollipop saya ke dalam serbuk. Sedap dan masam. Sekarang cuba gel awak juga dengan lollipop saya. Oh, ia sedap. Saya suka. Ia juga masam. Makanan berwarna merah jambu dan biru kedua-duanya sedap. Di mana kita? Wow! Boleh saya pergi dulu? Apa itu? Lipas? Mimpi ngeri? Mereka mengerikan. Ayo. Apa yang saya dapat? Menarik. Apa itu? Ada sesuatu di dalamnya. Klik di sini. Hebat. Buang ia dan itu tidak berfungsi. Wow, itu hebat. Saya mahu rasa. Itu sangat masam dan sangat sedap. Wow, saya mahu lagi. Betapa masam. Itu nampak sangat menyeronokkan. Boleh saya cuba juga? Tidak boleh. Itu milik saya. Baiklah. Apa? Sudah habis? Itulah caranya sepatutnya. Wah, alangkah baiknya hari ini untuk makan ais krim. Sedapnya. Bom tangan. Tolong saya. Apa? Ia tidak meletup? Ais krim saya. Aduh. Tidak. Ini semua kerana awak. Itu dia. Awak rosakkan ais krim saya. Giliran kamu. Oh, tidak. Apa? Lipas? Oh, tidak. Mereka sangat menjijikkan. Tetapi, ia sangat sedap. Awak suka? Ya, sangat. Apa? Apa yang mesti saya mengisi? Dalam mulut saya. Mimpi ngeri. Keluar.
Itu untuk kamu. Saya tidak akan makan yang lain. Ya, kamu akan. Itu menjijikkan. Saya tidak mau. Tetapi saya ada idea. Mari kita tambah sihir pada image. Tengok betul-betul. 1, 2, 3. Wow, ini aiskrim terbaik saya. Apa itu? Apa yang mereka lemparkan ke dalam sana sepanjang masa? Berhenti. Oh, tidak. Aiskrim saya. Ia rosak lagi. Apa yang patut saya lakukan? Semuanya kerana mereka. Kamu merosakkan aiskrim saya 2 kali. Apa? Ini 1 untuk kamu. Kamu tahu cara sabotaj. Wow. Sekarang giliran saya. Apa yang menanti saya? Wow, tandas kecil. Sangat comel. Dan apa yang ada di dalam? Oh, wow. Ia adalah serbuk untuk mencelupkan lollipop ini. Saya tertanya-tanya bagaimana rasanya. Saya mahu mencobanya. Sangat sedap. Saya perlukan lebih. Lebih dan lebih dan lebih. Yang kedua, ya, ia sempurna. Anda tidak dapat memikirkan rasa atau apa. Saya tak boleh berhenti. Jadi lebih baik anda buka punya anda. Tiada masalah. Saya juga ada yang sedap. Itu sangat hebat. Saya suka makan ini. Anda perlu taburkan jelly beans dahulu dan kemudian tambah gel istimewa kepada mereka. Lihat betapa hebatnya rupa itu. Wow. Dan sekarang perkara yang paling penting, mengisi jelly beans dengan gel supaya sukar untuk berhenti. Ya, saya mahu mencobanya. Oh, ya masam. Tetapi rasanya luar biasa. Saya mahu makan semuanya. Bagaimana kalau saya berkongsi dengan anda dan anda berkongsi dengan saya? Kenapa tidak? Berikan saya lollipop anda. Saya akan letakkan gel saya pada mereka. Sudah tentu. Ini sepatutnya menjadi sempurna dalam rasa. Ya. Wah, itu sangat hebat. Terima kasih. Dan ini untuk kamu. Hebat! Saya mahu rasa bagaimana rasa marmalade sangat bagus untuk kita. Betapa hebatnya ini. Ya, ia sedap. Lihat lidah biru. Saya juga. Sekarang saya dulu. Apa yang kita ada di sini? Lego. Ini hanya bahagian Lego. Apa yang istimewa tentang mereka? Kamu tak boleh makan pun. Apa bau itu? Ia coklat. Ia sangat lazat. Ia sempurna. Dan saya ada banyak butiran ini. Saya akan bina istana paling cantik daripada mereka. Pasti tak pernah nampak yang macam ini. Wow, itu wow. Istana sempurna saya sudah siap. Ia akan menjadi rumah kepada ratu terbaik pernah. Boleh saya? Tidak, awak tak boleh. Buka punya awak. Baiklah. Wah, apa itu? Ia kelihatan sangat cantik. Saya mahu mencobanya segera. Ia tidak terbuka. Yes, John Chochut. Ia bukan sedikit. Ia cukup. Saya akan buktikan kepada anda. Aduh, terlalu banyak. Awak bersepah. Awak tumpahkan semuanya. Tetapi saya sudah buka. Dan sekarang saya akan tunjukkan bahawa saya juga boleh buat sesuatu. Saya akan letakkan begini dan ia berjaya. Oh, menara saya? Tidak buruk. Tidak buruk. Dan sekarang semuanya masuk ke dalam mulut saya. Cantik. Ia benar-benar bao. Apa? Kenapa kamu terbakar di sini dengan lada panas? Oh, kamu perlu baca apa yang tertulis. Saya tak tahan lagi. Oh tidak, istana saya. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Ia sedang cair. Oh, idea. Saya harap ini membantu memadamkan api. Saya sudah selesai. Tiada lagi terbakar. Aduh, itu sudah berlalu. Tetapi istana saya yang tinggal hanyalah lopak. Bagaimana dia boleh membakarnya? Bui, itu sangat hebat. Saya penuh dengan bui. Ya, mari kita lakukan bersama kali ini. Wah, itu cantik. Yay, milik saya kelihatan seperti siput. Ia kelihatan hebat. Wah, kamu dulu. Saya suka. Ini adalah gincu manis. Anda patut memakainya di bibir Anda. Ia adalah lapisan seperti ini. Anda kelihatan cantik. Terima kasih. Dan apa itu? Gula-gula?
Saya mahu tumpahkan mereka di atas pinggan. Lihat betapa cantiknya mereka tumpah. Wow, saya sangat suka. Dan sekarang saat yang paling penting, ciuman yang lezat. Saya ada gula-gula di seluruh bibir saya. Lihat betapa hebatnya ini. Hebat. Sekarang kita perlu menjilat semuanya dan merasainya. Ia ajaib. Hei, ia memang sedap. Ya, giliran saya. Ya, saya ada mata terbang di atas batang. Adakah ia sesuai dengan saya? Ia seperti padanan. Ia sempurna. Saya juga ada gula-gula. Saya akan taburkan mereka di atas pinggan saya juga. Wow, memang seronok untuk dipecahkan. Selesai. Langkah seterusnya adalah mata. Saya akan letakkan mereka dalam spaghetti dan ia akan jadi lebih sedap. Mereka sangat seronok untuk dikunyah. Ia memang sedap. Nasib baik saya ada satu lagi mata, tapi saya akan makan juga. Adakah ia benar-benar sedap? Saya juga ingin mencobanya. Betul. Dan ada sesuatu tentang batang-batang itu juga. Rasanya luar biasa. Saya akan tunggu awak. Ini sangat menyelerakan. Satu batang lagi. Oh. Vida, apa yang salah? Kenapa kamu begitu sedih? Apa yang patut saya lakukan? Mahu saya belikan minuman? Wah, itu untuk saya? Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi, bagaimana rasanya? Ya, ia memang menakjubkan. Ia sangat bagus. Saya mahu buka pinggan ini dulu. Baiklah. Wow, adakah itu kepingan tembikai? Mereka kelihatan sangat berair. Mila, kamu buka sekarang. Tidak mungkin. Itu cacing hidup. Julie, lihat. Mereka bergerak. Itu kelihatan sangat menjijikkan. Saya tidak faham bagaimana Anda boleh masukkan itu ke dalam mulut Anda. Saya juga. Tetapi saya rasa saya perlu mencobanya sekarang. Tidak. Saya tidak akan mengambil risiko. Selamat menjamu selera. Masuk, Mila. Kamu sangat baik, Julie. Alangkah mengerikannya. Saya rasa ini akan menjadi perkara paling teruk yang pernah saya makan. Mungkin coklat akan menutupi sedikit. Sejujurnya, saya sangat meragukannya. Tetapi tiada jalan keluar. Terpaksa mencobanya. Cacing-cacing merayap di lidah saya. Itu sangat kelakar. Anda seperti lama di tempat minum. Baiklah, saya tidak akan terganggu. Saya perlu merasai tembikai saya yang berair secepat mungkin. Saya rasa corak akan menjadi tambahan yang hebat pada hidangan lezat ini. Malah, warnanya selaras dengan cantik. Ya ampun, betapa manisnya. Saya tak ada kata untuk menyampaikan kegembiraan ini. Tak mungkin berhenti. Ya, saya bertua. Saya berharap dapat masukan yang bersalut coklat juga. Saya merayu. Berikan saya satu keping, kerana awak ada dua. Terima kasih, Julie. Saya bergurau sahaja. Nah, yang lain juga. Adakah kamu hilang akal? Saya akan makan semuanya sendiri. Ia sangat lezat. Kenapa nak berkongsi? Tapi kamu kawan saya. Saya sangka kamu tak boleh beri apa-apa kepada saya. Nampaknya saya perlu makan cacing kerana mereka kata Anda tidak boleh lari dari takdir Anda. Ia sangat menjijikkan. Saya boleh bau mereka. Apa? Julie, lihat. Sesuatu sedang berlaku. Wow, saya rasa cacing saya telah menjadi sepenuhnya coklat. Saya akan mencobanya. Sedap. Wow, bagus. Itu hebat. Ia betul-betul okey. Saya mendapat tenaga yang luar biasa. Apa yang awak buat, Mila? Makan cacing. Saya yang pertama kali ini. Semoga berjaya, Mila. Saya rasa saya adalah avokado. Saya sangat suka. Ayo. Seketul tanah? Tak mungkin. Ia tak boleh dimakan. Mungkin ada sesuatu? Julie akan makan tanah. Astaga. Sejujurnya, ia tak buat saya ketawa sangat. Oh, itu menjijikkan. Saya tak tahu tanah itu pahit. Lebih baik kamu mulakan, Mila. Hei, tunggu sekejap. Maaf. Saya ada keju di sini. Boleh potong avokado kepada sebahagian. Jadi lebih mudah untuk potong lebih banyak coklat ke dalamnya. Oh, saya lupa untuk keluarkan biji. Itu sahaja. Anda boleh cuba. Adakah Anda bersama saya? Ia jauh lebih mudah untuk Lihat makan. semua coklat cili ini. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Saya akan ambil sudu yang lebih besar. Ini memang sesuai. Ya, hanya cedok semua pulpa dan coklat dan isikan sekaligus. Baiklah, ia kelihatan samar. Saya tidak sedikit pun kecewa. Oh, ia agak sedap. Saya tidak takut tanpa sebab. Saya rasa Anda mempunyai rasa yang sangat pelik. Jillian ini. Saya ada idea. Anda boleh letak lebih banyak coklat dalam kulit buah. Itu sangat bijak. Kenapa saya tidak sedar dari awal? Oh, ia sangat lezat. Lebih baik daripada avokado. Saya benar-benar bernasib baik kali ini.
Bagus untuk kamu, tapi bagaimana pula dengan saya? Saya tidak mau mencuba biji itu. Saya tidak rasa coklat akan membantu di sini. Kita akan tahu sekarang. Walaupun tiada apa lagi yang boleh saya lakukan. Nampak menakutkan. Saya akan cuba makan. Ia hanya serpihan biskut. Saya harap itu memudahkan. Ibu, saya takut. Saya akan... Satu percubaan perlahan-lahan. Di mana ia? Pergi tenggelamkan gamaki sotong itu. Wah, tulang avocado. Saya tak percaya saya tak terfikirkan sebelum ini, Willa. Saya tak akan berada di seberang sana dan saya akan tumbuh buah yang lazat. Oleh tanda sendihat. Perkara utama ialah menyiram tanah dengan betul menggunakan coklat. Saya percaya pada idea saya. Ia mesti berhasil kerana saya berusaha keras. Saya tidak pasti rancangan anda akan berjaya. Semuanya kelihatan sangat pelik. Bertenang. Apa yang sedang berlaku? Mungkin saya telah berjaya akhirnya. Wah, sebuah pokok. Ia tumbuh di dalam tangan saya. Saya tidak percaya mata saya. Adakah itu mungkin? Seperti yang anda lihat. Ya, kuncinya adalah jangan pernah berputus asa. Dan kemudian segalanya akan berjaya. Lihat betapa comelnya avocado coklat itu. Saya harap dapat mencubanya. Jangan rasa sedih, Mila. Saya akan berikan awak sesuatu sebagai ganjaran kerana darah ini datang dari busur awak. Kami tidak akan berjaya tanpanya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Jilarai saya untuk saya bekas relanis dahulu. Wah, gula-gula lollipop. Tapi apa yang ada di dalamnya? Oh, nampaknya seperti lada panas. Satu kejutan yang tidak disangka. Apa yang saya ada di sini? Wah, ia kelihatan seperti titik manis. Sangat menarik. Saya akan merasainya. Ya, bagus. Saya menyukainya. Saya rasa jika anda tambah coklat, ia akan jadi lebih baik. Tetapi selain daripada itu, ya, anda perlu cuba. Terutamanya kerana, mereka kerap perlu berbuat demikian. Saya pasti anda tidak akan kecewa. Saya juga rasa begitu. Baiklah, semua bahan sudah dicampur. Anda boleh mencubanya. Campuran menjadi lebih pekat. Saya suka. Jadi rasanya lebih kaya sekarang? Hebat! Dal ini meresap dengan baik di lidah saya. Sedap! Saya harap saya boleh mencuba sendiri. Saya rasa saya perlu makan gula-gula jalan atau lollipop mantra. Dan karamel itu sedap. Bolehkah kita lakukannya? Mari kita mulakan. Kalau saya jadi awak, jangan beritahu saya apa yang perlu dilakukan, Miller. Saya boleh fikirkan sendiri. Dan lollipop bersalut coklat ialah... Tidak, dia mempunyai punggung yang kecil. Adakah kamu dengar itu sama sekali? Oh, Tuhan. Ataupun tidak? Saudara Peppers, tentang gunting itu. Mulut saya terbakar. Ia hampir memulakan api. Saya perlukan air sekarang. Saya beri amaran kepada kamu, Julie. Kamu tak pernah dengar cakap saya. Sekarang saya kena selamatkan kamu. Tunggu. Kita akan padamkan api dengan coklat. Ayo, buka mulut awak. Apa yang awak buat, Mela? Dia tak... Tidak. Teruskan. Ia membuatkan saya rasa lebih baik. Mengapa kamu lari jauh? Kamu tidak terbakar saja. Oh, terima kasih. Saya tertanya-tanya apa yang tersimpan di bawah penutup kali ini. Oh, yang itu mengagumkan. Saya suka mereka. Saya membukanya sekarang. What? Tak mungkin. Itu lipas. Kenapa saya selalu dapat serangga? Saya takut pada mereka. Saya malah tahu dengan susu coklat. Airkan susu Anda. Tidak ada yang lucu tentang itu. Lebih baik Anda makan mawar Anda daripada menjilat sekeliling. Saya setuju dengan Anda di sini. Cuma perlu taburkan mawar dengan coklat dan nikmati. Saya agak takut kerana saya tidak begitu suka kombinasi itu. Tapi itu masih berbaloi untuk dicuba. Serius bercampur-campur. You wanna do beresing? What I'm wearing, guys? Saya tenang ya sedap, mate. Tidak ada gunanya menahan diri sekarang. Grill bersalut coklat dan kini ia salah satu makanan kegemaran saya. Saya tak dapat bayangkan bagaimana rasanya. Jangan cuba pun. Awak tak akan faham hidangan yang begitu enak. Awak makan dengan beg, kan? Itu tanda yang bagus. Saya akui. Saya tak kisah kalau tambah lagi. Sayangnya, bahagiannya sangat kecil. Sekarang giliran awak, Noah. Saya akan mati di sini. 5. Ambil tongkat itu. Ia akan memudahkanmu. Saya rasa tidak, tetapi terima kasih juga. Kita perlu bersungguh-sungguh dan tangani ini sebelum lipas itu pergi kemana-mana. Atau mungkin berada di bawah pancuran coklat. Kita perlu menutupnya supaya kita tidak nampak apa-apa. Saya sangat takut. Saya hampir tidak boleh menggerakkan lengan saya. Di sana. Saya sudah lakukannya. Saya telah menggigit.
tunggu sebentar dan ia tidak seburuk yang saya jangka. Anda serius? Melihatnya sahaja sudah membuat saya mual. Saya tidak tahu. Kini Anda tahu. Kawan-kawan, tengok ini. Kita perlu menjadikan rumah-rumah Venice sesuatu yang benar-benar indah. Kita perlu bekerja keras. Quentin, saya tidak start baik begitu seperti bayi. Tetapi mari kita tidak bercakap tentang itu. Mari kita buat rumah untuk satu sama lain. Dan kita perlukan beberapa alat untuk mengubah suainya. Itulah cabaran kita. Ya. Chug. Oh, itu selamat sih banyak barang berwarna merah jambu yang menarik. Mari kita mulakan kerja. For the Monday, saya pikir saya cari mop. Saya akan mulai dengan membersihkan rumah saya. Baiklah. Hai! Nampaknya, mop ini akan membantu saya menyingkirkan semua benda kotor dan serangga. Oh, ada lipas. Hey! Keluar dari rumah saya. Yang ada di dahi saya. Keluar! Membersihkan saluran. Wah, ia akan mengambil masa yang lama untuk membersihkan tempat ini. Tapi tak menfa, kita sudah lalui peperangan. Isma serai kedekian. Terima kasih kerana menyumpailah. Sempurna! Sudah selesai. Oh, bagaimana awak semua di dalam sana? Semuanya hebat! Lihat! Saya sedang mengambil gambar depan rumah baharu saya. Sebenarnya saya akan gunakan kain ini untuk dinding. Saya rasa saya akan menjadikan seluruh rumah ini berwarna merah jambu. Itu start with rumah hinak padang Barbie. Maksud hada, guys. Dan saya mengatakan perempuan lautan. Bagus. Tetap, it's white warrior. Bumbung nampak hebat dengan beberapa bunga. Ano hati untuk cerobong saya. Untuk dapat video yang cerita yang terbiak snack dan kain itu perlu disikat. Wah, sangat menarik. Saya suka. Wah, rumah dia sudah siap. Saya perlu buat sesuatu segera juga. Saya ada kubus Lego. Saya boleh guna untuk siapkan rumah saya. Dinding telah siap. Baiklah, Kamu tidak nak makan saya. snack? Ngomong, bungkusan kerepek Pringles nampak menakjubkan. Saya boleh gunakannya untuk bumbung dan tingkap saya. Hai, saya rasa ia cantik dan asli. Baiklah, tinggal saya sahaja. Saya perlu mengembungkan banyak belon kuning. Saya rasa saya boleh melakukannya dengan mudah. Ya. Saya penat tetapi... Jangan risau. Saya cuma perlu berehat sedikit. Bergerak ke hadapan. Belon-belon sudah siap. Yang tinggal hanya untuk melekatkannya pada rumah saya. Ia akan jadi begitu cerah dan lembut. Terima kasih. Kau. Bagus. Di saya ada speaker yang boleh tuning. Os atas bumbung saya. Lihat itu, saya pop. Letakkan semuanya di atas. Oh, Ruby saya curi di Sigatra. Umiutak kami rusan kerja yang hebat. Sudah tiba waktunya untuk menghias rumah kita. Nanti saya tahu. Say, konsen kulit tay. Kalau saya buat dengan betul, saya akan ada pokok pisang yang tumbuh di sekitar rumah saya. Oh, boleh saya buat hanyalah yang menyiramnya dengan betul. Mari kita mulakan. Biarkan seluruh pokok tumbuh. Dan bawa saya pisang. Oh, tengok itu. Pokok itu sudah siap dan terdapat beberapa pisang hebat menanti saya.
Ini bukan rumah biasa, ini tempat peranginan. Sebatang pokok kelapa berbaring. Topi ini kelihatan hebat. Dan cermin mata nanas saya. Oh ya. Menakjubkan. Saya sedang bercuti. Apa? Tidak. Itu nampak seronok. Saya tahu apa yang boleh saya lakukan. Baiklah. Hidup! Awak tahu ini apa? Ya, saya akan bina buayan merah jambu yang besar. Oh ya, ia sangat hebat. Sekarang saya boleh bersantai di sini dengan cermin mata hitam merah jambu saya. Saya seorang sahaja yang tinggal, tetapi saya ada idea. Ambil sebuah kota sudah tentu. Oh, laluan Hot Wheels. Inilah laluan yang akan menjadi pusat harta saya. Saya rasa ia sangat hebat. Memang mustahil untuk berpisah daripada bermain laluan ini. Dan bendera di atas bumbung rumah. Jadi semua orang tahu betapa seronoknya orang yang tinggal di sini. Tapi itu bukan semua. Tengoklah itu. Kotak surat ikan, yo. Apa? Oh ya. Oh, ya ampun. Gadis-gadis. Saya... Apa? Saya perlu letak peti surat juga. Menyeramkan. Ya, dan untuk menggakannya kelihatan membosankan, saya perlu menghiasnya sedikit. Seperti dengan najis. Oh, cantiknya. Tetapi itu masih belum cukup. Saya akan mempunyai anak di atas bumbung. Saya mahu membuat resort sebenar. Dan peti surat saya akan berbentuk hati. Hey, hello. Hai semua, kamu ada surat. Cepat ambil. Jom pergi. Baiklah, surat daripada... Anda, Tuan. Idea yang bagus. Siapa yang mencipta bodoh ini? Aduh, tangan saya sakit. Cantiknya, saya rasa saya jatuh cinta. Tidak ada yang salah dengan saya. Saya merosakkan kipas Anda. Wow, lihat. Dan inilah surat kamu. Ambil. Tulang belakang saya. Araskan memang menyeronokkan. Tetapi, kita perlu lakukan sesuatu dengan bahagian dalam rumah. Apa? Adakah Anda berfikir apa yang saya fikirkan? Mari pergi. Perkara pertama, kita perlu cat dinding. Data dalam case pada saya. Warna biru. Seterusnya, saya akan gunakan kita. Ya. Ain CATR Experience dan menaruh tayo menjadi permainan yang selesa. Papan berwarna biru di dinding. Baiklah. Saya akan bertenang. Scoons pada mereka kemudian. Dan saya akan daripada mereka. Seterusnya. Saya perlukan beberapa Lego. Banyak. NT Vibe Carter Minecraft Woods a T-Ball. Mickey, di mana kamu? Oh, di situ awak kawan saya. Tidak boleh hidup tanpa budak kecil ini. Saya ada sangkar biru yang sepadan untuk dia. Mari kita pergi. Saya akan letak Mikey kat dalam. Tetap nomor ni Lois Sutton tiang ni nilaunin ka. Betul tu, saya kuat. Untuk zero ke Sirbex mana? Kekresis pada festival like dia main konsol. Jadi itulah yang saya rindukan. Saya tidak akan bosan dengannya. Saya akan dapat bermain Minecraft kegemaran selama-lamanya. Saya mau rumah saya cerah walaupun pada hari... dalam! Saya dinding kuning. Sekarang tiada yoga kuning. Baiklah. Cepatlah. Saya benci awak. Sangat selesa dan cantik air, sangat lembut. Seterusnya, saya perlu melakukan sesuatu dengan dinding. Baiklah. Terima kasih.
Bernie and we're-based on rock. Mana figure saya untuk minions dari kartun itu akan ada di situ. Dan barang-barang menarik yang lain juga. Saya juga ada satu beg pakaian penuh dengan barang hijau lain. Kami. Sebagai contoh, si Pikachu gergasi. Dan sekumpulan bantal kuning. Juga saya ada bekas seperti ini. Saya akan... Saya... Lihat itu. Sebuah ekskavator kuning. Oh ya, sekarang saya ada kotak pasir sebenar di rumah. Hebatnya. Apa kabar? Hebat! Bersihkan tingkap. Lihat betapa rasanya dan saya ada. Saya rasa ia kelihatan hebat di tingkap ini. Michael, Saya juga adakah saya teringat mempunyai gambar seseorang? makan tengah hari, Bob. Apa yang awak buat? Yang awak buat? Dia sangat pelik. Hello. Di mana saya Keluar patut dari sini. gantung ini? Oh ya, sebelah tingkap tempat ia sepatutnya. By the way, ada beberapa lukisan lain yang saya ada. Lihat garland ini di siling. Oh, hai, Brand. Jack, adakah kamu suka? Oh, di sana dia. Apa pendapat kamu? Ini rumah baru kita. Jack, kamu juga perlu warna-warna cerah. Lihat pakaian ini. Baiklah, kita boleh gunakan sedikit muzik. Terima kasih. Saya sudah berehat. Asyiklah kamu buat rehearse with rumah yang glamour juga. Ayah ada pengilat kuku merah jumbo. Kerana mana tidak mengecat dinding dengannya? Itu adalah penading tablet Falkway. Atat berubiannya siol. Saya akan letakkan permaidani merah jumbo. Ya, di situ. Dan saya akan letakkannya betul-betul di atas lantai. Saya akan buat ia begitu selesa. Oh ya. Oh, teddy bear kegemaran saya. Nah, sudah siap. Dan beberapa bantal berwarna merah jambu. Setiap gadis perlu ada cermin di dinding dan meja solek tepat di hadapannya. Bercakap tentang solek, sepatutnya ada banyak. Ada kaki keluar dari situ. Dan jika ini tidak dalam pertimbangan, dia akan lancar. Saya... Perap untuk menghias. Saya tak boleh bercakap tentang... Wah, luar biasa. Saya akan letakkannya di dinding saya. Tangan saya. Poster saya. Lampu unicorn saya. Dan banyak bantal. Saya mau! Mereka di mana-mana! Oh, sial. Sudah tentu saya tak boleh lupa. Ada mangkuk untuk awak, sayang. Oh, dan pakaian awak nampak hebat. Sama seperti saya. Jumpa lagi. Anda tahu apa lagi yang hilang? Dia penuh dengan barang-barang yang membego. Kamu takkan pernah ada terlalu banyak daripadanya. Jadi manjakan dirimu. Minuman soda kegemaran saya. Apapun terbagi wagyu sangri saya. Saya rasa ia sangat cantik. Anda tahu tak? Tak perlu lagi duduk di rumah sahaja. Sebaliknya, seronokkan diri sedikit. Sebagai contoh, kenapa tidak kita adakan parti? Saya ada pembesar suara. Saya hias supaya sesuai dengan persekitaran saya. Selesai. Masa Ya, untuk saya. menari berhenti. Itu idea yang hebat. Apa? Dan kita boleh minum beberapa koktail. Baiklah. Saya berakan selesainya penguasaan kita. Sana lihat. Apa? Kau jalan kecil. Saya sudah putuskan apa yang saya mahu. Buatkan saya ais krim. Saya malah sudah melukisnya. Baiklah. Semua orang nampaknya sudah bersedia. Jom mula. Saya akan perlukan sedikit strawberry dan susu untuk ais krim. Tuang susu dan masukkan beberapa beri.
Sekarang kisar. Hebat! Oh, kenapa ia bergegar? Ia sangat kuat. Oh, saya rasa itu sudah cukup. Mari kita tuangkan ke dalam acuan istimewa. Sempurna. Memasukkan batang dan kami akan menghantarnya ke peti sejuk beku. Saya kebetulan ada peti sejuk kecil, jadi saya tak perlu pergi jauh. Mari tutup ia. Ambil sedikit masa untuk tidur. Saya patut buat sesuatu juga. Oh, idea yang bagus. Saya akan buat aiskrim daripada susu. Oh, ia tak terbuka. Ayo. Oh, Jill, apa yang awak buat? Saya kena susu. Saya kena tukar baju. Bagaimana yang ini? Apa? Oh ya, ia sedikit panas. Dan bagaimana dengan yang ini? Tidak. Oh, tidak. Terlalu moden? Bagaimana dengan yang ini? Saya dulu suka merompak pada hari Sabtu. Oh, saya rasa... Nenek, Anda kelihatan menawan. Mari kita kembali kepada aiskrim saya. Saya perlukan bola pembeku berwarna-warni untuk membuat aiskrim dengan cepat di dalamnya. Sangat sedap. Tuangkan sedikit susu ke dalam mangkuk dan tambah barang-barang yang sedap. Peruang gummy yang lazat. Ia sangat sedap. Stacy pasti akan menyukainya. Sekarang kita tutup mangkuk dan mari kita mula mengadun. Menyanyi. Semburan beku. Kami perlukan bantuan. Ia berfungsi. Jangan pergi. Ia. Ini sangat menarik. Sekarang kita akan pergi berjalan kaki dan letakkan 1 scoop aiskrim di dalamnya. Kornet yang sedap. Dengan beruang gummy. Letakkan di atas stand dan kita boleh hidangkan pie. Saya akan tunjukkan kemahiran memasak hebat saya sekarang. Tonton dan belajar. Apa yang Anda perlukan ialah sebiji lemon. Saya perah ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit krim tenusu, dan... mari kita mulakan pertunjukan. Nitrogen. Ia akan membekukan Saya aiskrim perlukan saya secepat sedikit kilat. cecair Sekarang mari kita letakkan dalam cangkerang. Ia akan bertindak seperti mutiara. Sebuah mahakarya. Jangan buat begitu. Dan tidak pernah ada terlalu banyak sirap manis. Saya punya berperisa gula-gula getah. Oh, ya memang hebat. Saya rasa saya sudah bersedia. Oh, tunggu sebentar. Saya terlupa tentang aiskrim saya. Ini dia. Sudah siap. Oh, cucuku. Kita sudah bersedia. Oh ya, ini sangat mengujakan. Biar saya mulakan dengan yang ini. Beruang gummy kegemaran saya. Hebat. Mari kita lihat. Ini, mereka menakjubkan. Jadi, apa ini? Wow, aiskrim merah jambu. Sejuk. Dan rasanya tidak buruk sama sekali. Saya suka. Apa ada di dalamnya? Ibel, mari kita coba. Saya perlukan sudu. Ia luar biasa. Mari lihat. Ini adalah pemenangnya. Jangan biarkan ini dalam bir manis. Oh ya, saya tahu itu. Apa yang awak buat? Saya mahu milkshake. Saya rasa ia mudah untuk awak. Buatlah dan saya akan tunggu. Kup! Saya akan mula dulu. Apa kabar? Anda patut belajar dari saya. Saya akan tunjuk satu resipi lama yang diwariskan kepada saya oleh guru saya dari Perancis. Jom lakukan ini. Kita akan gunakan sedikit gebu. Kita perlukan beberapa sudu penuh. Kemudian kita perlukan taburan berwarna. Kanak-kanak suka dan ia akan menambah keindahan. Sekering silkur gyrar ke dalam cecer marshmallow. Alu, daw biar your borborwen A. Bagus. Sekarang. Sekarang saya perlukan sedikit susu. Saya rasa Stacy pasti akan suka smoothie yang lazat ini. Lihat ini, warna yang begitu cantik. Oh, tak perlu bertepuk tangan. Saya hebat, saya tahu. Saya perlu pikirkan tentang itu. Betul.
Cool! Saya boleh buat koktel hebat daripada Fanta. Saya tahu kakak suka. Sangat bagus. Tepat sekali. Sekarang mari kita dapatkan akuarium. Saya rasa kita boleh letak ikan dalam yang lebih kecil. Cawan akan cukup. Sedikit air dan ini dia. Ikan! Sudah tiba masanya untuk saya buat koktel yang luar biasa. Mari kita keluarkan air dan mula. Saya akan tuang Fanta kegemaran saya ke dalamnya. Kemudian beberapa obor-obor comel. Kemudian saya akan tambah beberapa marshmallow untuk mencantikkan. Sedap! Bos, mari letak itik getah di atas. Wah, comelnya! Apa yang Saya akan saya tahu, lakukan? ia menakjubkan. Soda ini sangat teruk. Ia hanya memudaratkan kesehatan Anda. Tidak. Saya ada idea yang lebih baik. Saya akan membuat koktel daripada tembikai yang lazat yang saya baru-baru ini tanam di kebun saya. Datang kepadaku. Baiklah, mari kita mula dengan memotong bahagian atas. Kemudian saya akan kisar semua yang ada di dalam. Kita akan buat jus tembikai yang lazat. Bagus! Sekarang mari kita masukkan. Itu adalah... Pertama, buat lubang pada tembikai supaya kita boleh tuang jus tembikai terus ke dalam gelas. Dah selesai? Saya memang hebat! Wow, terdapat banyak benda menarik di sini. Saya perlu mencuba ini sekarang juga. Tidak buruk. Dan apa yang disediakan untuk saya di sini? Saya perlukan cawan kegemaran saya. Mari kita tuang sedikit. Wow, ia berwarna merah jambu. Oh, tembikai. Saya suka. Hebat. Dan apa yang kita ada di sini? Panda kegemaran saya. Itu sangat hebat. Dan anjing itu sangat comel. Saya mahu mencoba marshmallow. Ini adalah... sudah pasti. Kemenangan ini milik saya. Terima kasih. Adakah Anda mau tahu apa yang saya mahukan kali ini? Saya mahukan hotdog. Ia sepatutnya sedap kerana Anda adalah yang terbaik. Jangan kecewakan saya, kawan-kawan. Saya akan buat hotdog paling sedap untuk cucu perempuan saya, tetapi dulu saya... Kita perlu membuat fondue. Mari kita masukkan sedikit tepung dalam mangkuk. Seterusnya beberapa biji telur. Pecahkan di dahi dan terus ke dalam mangkuk. Baiklah, sedikit susu. Nenek kata tumbuk kepada... Aduh! Oh, itu agak sakit. Oh, ia tak pecah. Oh, cuma... nak. Jadi... Oh, itu lebih baik. Sekarang, sedikit susu. Oh, nenek, tunggu. Apa Kami yang awak buat? letakkan dough dalam dulang pembakar dan masukkan ke dalam oven. Ini sepatutnya menghasilkan roti yang sangat sedap. Oh, di situ. Mari tetapkan pada 180 darjah. Oh, ayo. Kenapa ia tidak berfungsi? Sudah siap. Baunya bagus sekali. Ini panas. Ini adalah roti hotdog yang hebat. Baiklah, saya pasti akan menikmati hotdog terbaik. Itu sudah pasti. Mari kita potong. Sekarang kita perlu goreng sausage dalam minyak. Menambahkan panas dan memasukkan sausage kita di dalamnya. Oh, bau apa ini? Saya sudah terliur. Ya. Oh, itu... Hanya lekat dalam roti kami. Tuangkan sedikit sos tomato ke atasnya. Sedikit mustard.
Dah siap? Bagus. Oh, Jill, adakah kamu sedang tebusan oleh Ro? Saya sedang mencuba. Oh, ia tidak berfungsi. Saya tidak mahu masak ini. Idea yang bagus. Saya boleh buat corn dog yang hebat dan sedap. Pertama, mari cairkan keju. Sekarang, kita ambil sausage, letakkan pada lidi, dan letakkan keju di situ. Hehehe, lihat, ia betul-betul di sekeliling sausage. Sekarang saya akan makan Cheetos. Untuk membuat serbuk roti, kita perlu menghancurkannya menjadi serbuk. Saya memang pakar dalam hal ini. Beberapa hentakan lagi dan ia menjadi serbuk yang sempurna. Hebat! Serpihan Cheeto merah yang lazat. Kita akan gulung sausage kita di dalamnya. Dan langkah terakhir adalah untuk menggorengkannya. Kita perlukan minyak. Banyak minyak. Itu dia, panas maksimum. Jom, Perry. Oh, ia cantik. Ia menakjub. Nyanyi. Semua sudah siap. Mari letakkan di atas pinggan dan kita boleh rasa. Ia adalah kucing. Bukan saya. Kamu dan kakak saya. Tengok, saya akan tunjukkan cara hotdog sebenar dibuat. Ya, bukan hanya di mana-mana, tetapi di restoran terbaik. Mula-mula sedikit pewarna hitam, ia kelihatan sangat menyelerakan dan menakjubkan. Baiklah, kita bentuk roti, letakkan di atas dulang pembakar dan hantar untuk dibakar. Nasib baik kita ada ketuhar yang sangat kuat yang akan memasak semuanya dalam beberapa saat. Kita ambil roti dan di sini datanglah sausage. Tetapi yang ini tidak bagus. Oh, sausage. Tepat pada masanya. Sedap! Sekarang kita akan memotong. Potong roti menjadi 2. Tambahkan iti yang menarik di dalamnya. Oh, iya. Mari gunakan dapur gas kita dan goreng sotong ini. Saya rasa Stacy belum pernah mencuba salah satu daripada itu. Sempurna. Kita akan letakkan sedikit keju berkulat di atas supaya bayi akan rasa seperti dia seorang permaisuri. Oh, seperti di restoran mahal. Saya suka. Wah, itu sangat hebat. Saya mau cuba sausage ini. Ia sedap. Nenek hebat. Apakah ini? Ia kelihatan sangat luar biasa. Mari kita rasa. Wah, Ia adalah sedu ia kekawat. Oh, bagus. Apa yang tukang masak buat? Ia kelihatan sangat tidak menyelerakan. Tetapi mari kita coba. Apa? Oh, ia tidak berbau baik juga. Apa? Seekor sotong? Menjijikkan. Chef, saya benci ikan dan makanan laut. Ia bukan untuk saya. Ia mengerikan. Dan pemenangnya adalah Nenek. Apa? Silakan pukul kamu. Permainan bermula. Inilah mereka, peserta hari ini, Superman dan Superwoman. Pasangan yang berkuasa jika anda mahu, tetapi lebih seperti Tom dan Jerry daripada Beyonce dan Jay-Z. Mari kita mulakan. Watchmate Rex Percy siapa yang pernah makan besok siapa yang hanya mendapat serbuk. Dan sudah tentu pendedahan sebenar adalah apa yang pasangan kita perlu hadapi. Buat masa ini, tiada masalah besar. Hanya beberapa M&M. Chelsea ada satu gula-gula kecil yang menyedihkan. Tetapi Ben di sini, ada semangkuk besar untuk dihabiskan. Nasib kurang baik, Chelsea. Tapi sekurang-kurangnya kamu tak perlu tambah 20 minit kardio esok. Menguap. Ben nampaknya langsung tak risau tentang itu. Menguap. Ini adalah pesta dan mangkuk di matanya. Lelaki bertuah. Setakat ini, Chelsea percaya kuat dengan peraturan 5 saat. Ya, Ben, adakah kamu lupa bahawa berkongsi itu peduli? Apa yang akan ibu kamu katakan? Oh, itu memang dingin. Oh, betul. Dan tipu muslihat. Kita bermain dengan api. Cik, anda sedar ini hanya pusingan pertama, kan? Oh, ya. Sedikit kasih sayang boleh menakluk hampir apa sahaja. Nampaknya bagus. Bukankah anda suka melihat itu?
Satu tomato cherry yang sangat kecil dan sepinggan tomato plum. Ben nampaknya sangat bertuah setakat ini dan dia membuat satu produksi teater penuh daripada snack bersaiz gigitan. Teruskanlah kawan. Sekarang Chelsea sebaliknya asyik bersaya secara semental untuk memukau kita semua, termasuk saya. Baiklah, permulaan yang baik. Ini sepatutnya tidak terlalu teruk. Tomato adalah seperti 80% air, betul? Tiada perkara seperti terlalu banyak sayur. Oh, kecuali kami mungkin terlupa untuk menyebut bahawa terdapat had masa untuk cabaran hari ini. Kasihan gadis itu, dia akan kekenyangan dengan sup tomato sekejap lagi. Tetapi dia berjaya menghabiskannya dan dengan senyuman juga. Teruskan. Apa yang kita ada kali ini? Wah. Aduh. Snickers band yang tunggal kelihatan begitu kecil dan sunyi di sebelah Chelsea. Oh, air terjun coklat yang sebenar. Itu bukan sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Buatlah semua muka yang kamu mahu, Ben. Ya, kamu sudah makan sepinggan besar gula-gula hari ini. Masa untuk orang lain mengambil giliran dan Chelsea tidak boleh lebih gembira dengan cara semuanya berlaku. Ia seperti makan sebungkus krepek. Satu sahaja membuatkan Anda lebih lapar untuk lebih, kan, Chelsea? Dan itulah nama permainannya, jadi teruskan rentak. Bagus. Oh, ini menjadi sekat Variango bagaimanapun. Oh, saya cukup pasti mengambil gula sebanyak itu dalam satu masa. Tidaklah sihat. Mengesan gula yang tinggi sukar untuk reda. Tidak. Oh, dan nampaknya Chelsea bertekad untuk meneruskannya. Seseorang hentikan dia. Ya. Nah, itu membuat semua orang terhenti. Bawang putih. Satu kepala bawang putih mentah. Dan di atas pinggan yang lain, satu ulas kecil benda yang berbau kuat itu. Oh, siapa lagi yang sangat bersyukur pada masa ini kerana Anda hanya menonton ini berlaku dan tidak benar-benar menyertai cabaran ini. Baiklah, itu sahaja. Ben jelas bukan seorang Pontianak. Agak mengecewakan. Chelsea nampaknya bergelut untuk memulakan. Dia hampir tidak dapat memasukkan satu ulas ke dalam mulutnya dan masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Oh, ya, pernah sedar betapa pedasnya bawang putih? Nah, Chelsea baru sahaja sedar. Ben, memang tidak membantu. Dan beritahu kami kenapa memberikan cawan itu bukan pilihan? Hei! Tiada penjelasan? Hebat, tak sangka begitu. Oh, hai. Mari kita biarkan Superwoman kita kering sekejap. Tetapi dia tidak patut lupa ada akibat jika tidak menyelesaikan. Oh. Apa bunyi deringan itu? Bamareng saya menang makan malam ayam. Berpahelan 2 ekor ayam panggang penuh. Pusingan ini bukan main-main. Berhap surta burning, terus berserar dan makan tengah hari coba bersentuh beradir cabaran ini. Wah, tiada keraguan dari kedua-duanya. Bagus guys, ada sesiapa yang teringatkan haiwan liar menangkap mangsa mereka semasa menonton Chelsea makan? Kejam, tetapi menarik. Nah, saya mula rasa lapar sekarang. Ya, simpan sedikit untuk saya. Saya cadangkan awak jauhkan tangan Ben demi keselamatan awak. Dia akan lemparkan kepada awak jika dia mahu. Saya berani bertaruh jika Chelsea jumpa seekor dinosaur penuh di atas pinggannya, dia akan habiskannya dengan cepat. Wah. Untuk perubahan rentak, kami beralih ke pusingan berasaskan citrus. Sudah tiba masanya juga. Oh, Chelsea sedang melihat sepotong lemon manakala Ben telah diberikan sebiji lemon penuh. Tidak, sesuatu memberitahu saya dia belum bersedia untuk membuat limun daripada situasi ini. Bagus, senang sahaja, perah lemon. Ya. Cemerlang, giliran awak Ben. Ada. Kunyah kawan kunyah. Energol itu adalah sabir perkara yang pahit. Tidak membantu, ya? Tidak menyeras. Bagus. Kamu tahu apa maksudnya? Oh, Chelsea akan menikmati ini dengan cukup. Ya, hey, apa yang mungkin ada di depan mereka? Mereka berdua kelihatan teruja. Tentu sandwich pasti akan muncul. Hanya Ben yang melihat simbol benda-benda itu bukan perkembangan yang buruk untuk lelaki bertua kita, tapi terlalu awal untuk mengucapkan tahniah kepadanya. Dia perlu habiskan semuanya dahulu. Satu dan kemudian satu lagi, selepas satu lagi.
Oh, telefon kucingnya Ben nampaknya seperti lubang tanpa dasar. Dan Chelsea hanya menikmati satu dengan tenang. Curang mungkin kita sudah sampai ke dasar. Tidak, satu lagi dan Anda sudah menyerah. Ketika semuanya berjalan dengan baik. Sayang sekali. Bila sudah kenyang, tiada apa yang boleh dilakukan mengenainya. Tetapi alasan itu tidak membebaskan Anda dari apa yang akan datang. Chelsea sedang menjadi pemain drum yang mahir, bukan? Wah, hei, betul Chelsea Jervis mulai konfus ketidakadilan yang berlaku apabila dia dihidangkan dengan kek cawan kecil, manakala Ben mendapat kek penuh. Iri hati adalah sesuatu yang buruk yang boleh membuat seseorang melakukan perkara buruk. Ben, mungkin kamu patut pergi cuci muka sedikit. Atau tidak, itu pun boleh. Keadaan benar-benar menjadi tidak terkawal. Tapi, adakah ia lucu untuk ditonton? Betul tak? Dengan topeng gula itu, saya tidak pasti mana-mana kawan Anda akan mengenali Anda berdua. Membahagikan kek mungkin idea yang lebih baik. Dengan cara ini, Anda berdua tinggal dengan sedikit atau tiada. Tetapi mereka masih tersenyum, jadi tekan butang langgan untuk memberitahu mereka Anda sayang mereka. Betapa manisnya mereka masih suka satu sama lain. Hello, cawan kecil dan botol besar lama. Kurang dan lebih, sedikit penyegar dan kesegaran untuk hari-hari. Ben yang macam serajong makan itu hampir tidak cukup untuk membasahkan tekaknya. Tetapi Chelsea tenggelam dalam kebahagiaan mengetahui bahawa botol itu lebih daripada cukup untuk memuaskan dahaganya. Hebat. Saya tak mungkin boleh minum semua ini, tapi saya selalu ingin mandi dengan Coke. Ini botol saya dan saya akan buat apa yang saya mau dengannya. Saya takkan dapat peluang seperti ini lagi dan masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Apa Ben? Awak dah habiskan semua awak? Sepatutnya nikmati setiap titisan dengan lebih perlahan. Betapa seronoknya dan banyak pula. Saya bukan jenis yang mengalah sebelum permainan tamat. Jangan risau tentang itu. Selamat hari offshore. It is where Warrior Hospital. Ya Tuhan. Hari itu Easter Terrell. Ya Tuhan. Ia adalah Kemalangan, ayo cepat. Apa? Siapa yang kau bawa? Tidak. Abang saya. Ada apa? Semuanya teruk ke? Tuhan. Saya hampir... suka benar sepanjang hidup saya. Faham? Nance, ini gurauan khas untuk awak. Banyak manisan. Saya hanya... Ayo, kawan-kawan. Abang, terima kasih. Ini betul-betul hebat. Abang terbaik di dunia. Hebat. Herty, handari kerjen. Perdi yang kata restoran you? Jarjoy? Mike Rating or Ribiro? Tidak. Dia ambil gula-gula kegemaran saya. Dia akan ambil kerepek saya juga. Walaupun begitu, saya ada idea. Doc tak akan mampu buat. Tapi saya sebagai jururawat, saya ada di dalam poket saya. Hei, gadis cantik. Saya rakan sekerja awak. Tak ingat ke? Kita belajar bersama. Saya datang untuk gantikan awak. Berehatlah dengan baik. Ya, baliklah. Gula-gula cheddar ridanakan. Beri set. Okay, but stukot pino gula-gula. Mari, Bina. Hey, Kak. Saya bawa kejutan untuk awak. Ia satu kotak penuh gula-gula. Nak tak? Dan sedikit kerepek juga. Saya tahu awak akan sukakannya. Sedap. Berapa lazanya? Hey, Realm Freakery. Are you okay? Wait. Tower Sterling. Tower Colors, Tower Kucing, keluar dari Tidak. Kemana saya boleh pergi? Girl! Ini kotaknya! Jangan makan ia! Berat perutnya, kepala saya sakit. Berhenti. Serahkan gula-gula itu. Boleh saya lakukan semuanya sedikit? Apa yang sedang berlaku?
Doktor, tak nampakkah kepala saya sakit? Tolong bantu saya. Kuda, Wendam Burrow Sinonso. Correct, Dr. Phil. Tidak Jadi apa-apa. I'm sure like Jorglary in Frere. Jarvi kau difadil sendiri bersama Emin Chanel gue. Tunggu, apa? Ini bukan pil, itu Skittles. Apa? Apa yang Anda dapatkan di sana? Ada kuda! Begitu juga di sini. Kinta Harriet Brinwell. Dear Buri Jubur, one pill. Yung okay? Kau tak paham ke? Kau tak boleh bawa masuk. Bolehkah saya pergi dahulu? Sir Mabaisi, ada di sini? Hello? Hai masuk. Tidak gula-gula? Apa? Dan apa itu? Sebungkus Skittles. Tunggu. Lelaki di kerusi roda. Adakah anda terdiri daripada gula-gula atau sesuatu? Apa? Garkur Hospital Herger. Tunggu sebentar. Sebentar bau. Harga mana kau? Beri saya krepek itu. Jangan sembunyikannya. Hello sayang. Selamat tinggal. Semoga hari anda hebat. Apa yang sedang berlaku? Adakah anda hidup? Anda rasa tidak sehat. Kembali ke Watt. Pastikan untuk memberitahu doktor untuk meletakkan seperti bengkok pada basikal ataupun sesuatu. Apa? Hai, boleh saya bantu anda? Hello? Ada Dakan Oke. Ada Dalkar Sultan. Aduh, saya diberitahu yang Anda akan datang. Terima kasih untuk ini. Betapa comelnya. Terima kasih. Ia menyenangkan. Hai, jelitawan. Saya datang untuk memilih istri saya. Saya paling suka awak. Ini Rocketman. Apa pendapat awak tentang kostum saya? Lihat itu. Dan saya ada sesuatu untuk awak. Bukan wang, tapi gula-gula. Boleh saya manja? Terima kasih. Sangat bagus. Ya, saya dah. Apa yang cool dari Flark? Ya, tersuruhnya order security yang mark dia sih. Terrorenda for your manis. Patut saya beri dia perkara saya. Isworthy Rickponger, that did we say isworthy idea? Sersa seperti and Skittles here with True Ranger Sepek. Sedap. Irisarfre, Trusterdin Mike. Bijak. When? Mayor Pierre Boy sa how Jurasso. Version Ferrar. Aduhai. Berhenti. Tunggu. Zabar yang keluar, wig. Dia naman kuwi sakit. Wiyong salah jungannya. Saya minta maaf. Ya ampun. Cepat. Mari pergi. Saya patah tangan. Ia sakit. Sangat sakit. Frank, kenapa kamu... Masa untuk satu? Menjerit. Dengar semula itu gula-gula. Faham? Masuk ke dalam dan... Ia memang hebat. Baiklah, Skittles. Kawan-kawan... Hai! Nenek? Baiklah, semua. Pada pusingan pertama, saya mahu anda sediakan jeli Coca-Cola untuk Harry saya. jahat. Itu sahaja. Senang ke? Baiklah. Jelly. Saya tak pernah buat ini. Dan saya pun tak tahu di mana nak mula. Pertama sekali, Berikan keseluruhan tentu privasi saja. yang baik. Gali Coke. Jom buat ini. Hampir sempurna. Ops. Tapi jelly? Lebih baik kering kan? That's for you guys, Katarina. That's for my security safe flight from Siapa yang Bayburger. beli seharian? Saya tekan beliau kali tengah traffic page dengan Kevin. Dan sekarang, sendawa tanda tangan. Hah? Wow. Dan awak tadi cakap sesuatu tentang adab. Baiklah, anda perlu tambah sedikit gula-gula ke dalam cola. Ia akan jadi lebih sedap dan lebih cantik dengan itu. Seterusnya, saya akan tuangkan sirap jagung ke dalam botol yang sama. Terima kasih kepada itulah cola saya akan segera bertukar menjadi agar-agar. Hanya tinggal untuk menggoncangnya dengan teliti. Nampaknya sirap jagung terlalu melekit. Ya, mari kita teruskan. Tunggu. Ya, ia memang terlalu melekit. Saya terpaksa menariknya keluar dengan kuat. Kalau tidak, bagaimana Becky akan rasa karya agung saya?
Ayo. Oh. Ia berjaya. Baiklah, jeli saya hampir siap. Tinggal sejukkan sedikit supaya lebih kenyal dan sedap disentuh. Oh, semuanya terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu biasa yang anda boleh letakkan dalam ais. Bukankah itu idea yang bijak? Ya, atas dasar Suedel, besarkan setuju cara buat jeli sebenar. Untuk memulakan, tuangkan kola ke dalam kuali. Selepas itu, saya akan masukkan beberapa marmalat sejuk ke dalam kola ini. Mereka akan cair dan menjadikan masa depan karya agung saya lebih baik. Bahan terakhir adalah rahsia. Saya akan memberikan jeli kilauan yang cemerlang. Sekarang, campuran yang dihasilkan perlu dimasak dalam kuali. Kacau dengan teliti. Dan apabila jeli sudah siap, anda boleh tuangkannya ke dalam botol. Begitulah. Isi sehingga penuh. Dan langkah terakhir ialah mengeluarkan jelinya. Tiada siapa yang dapat mengendalinya sebaik nitrogen cair. Kita perlu mengisi botol, kemudian tunggu beberapa saat. Anak-anak, berhati-hati. Jangan lakukan ini tanpa orang dewasa. Sedia. Vicky, Dr. President untuk service perbaik hari ini. Saya tidak tahu di mana hendak bermula. Semuanya kelihatan sangat menyelerakan. Mungkin biar nenek jadi yang pertama. Rasanya seperti biasa. Sayang, bagaimana dia menarik berat itu kawan? Kenapa ia begitu berkilat? Nah, Jill yang tinggal. Wow, sangat cheesy. Jika tiada siapa ada soalan, Jill menjadi pemenang. Saya tahu itu. Oh, apakah ini? Ini semua yang anda perlukan untuk membuat wafel. Mari kita pergi, kawan-kawan. Ia memang bagus, Janet. Waffle? Tapi apa? Oh, waffle adalah hidangan istimewa saya dan saya tahu lebih baik daripada sesiapa jenis waffle yang cucu perempuan saya suka. Pertama, anda perlu menguli dough. Semuanya standard di sini. Tepung, telur, mentega. Tak dapat bayangkan. Dan kami tanpa gula dan susu. Susu itu sebetulnya amat sedap. Adunan hampir siap. Bagaimana dengan ucapan ini ya? Mesin saya laju. Adakah ia penting? Oh, bagaimana boleh begitu? Lebih cepat. Lebih cepat. Tenang, maafkan saya. Ya, dengan 2 tangan jauh lebih cepat. Ya, saya ragu tentang itu. Sen så kastar sig first hune. Trying great route to Franker or Joker for Kagan to Selt. Dan sekarang meletakkan. Semua berasingan. Ia berwarna-warni. Sekarang kita boleh masak waffle kita. Dengan bantuan dough berwarna, saya boleh buat waffle berwarna. Dan saya juga mempunyai sesuatu yang sangat sedap. Saya sudah mencuba semuanya. Menjadi diri sendiri. Baiklah, pokoknya di mana fikir anda boleh bersaing dengan Chef Annie yang hebat. Cantik, waffle pelangi saya sudah siap. Sekarang anda perlu menyajikannya dengan indah. Letakkan ia di It's Bagar Ciadam. And then sedikit krim putar akan berfungsi sebagai awan. Ini suri kita berwarna telah akan memudaratkan. Heard untuk kecantikan tambahan. Hebat! Betul di atas. Oh, tunggu sekejap, anak perempuan saya suka ni. Dan mereka sudah selesai. Menghiasnya dengan ais krim dan beri. Tiada yang lebih baik pada hari musim panas yang cerah. Beritahu saya dari mana pun sama ada. Orang ramai nampak begitu bimbang di sana. Ya, itu. Bertenang, saya ada semuanya di bawah kawalan. Oh, kawan. Atau tidak? Oh, saya ada idea. Saya pasti ada sesuatu yang berguna di sana, kawan. Bukan itu. Oh, telinga besar. Saya tidak tahu itu boleh muat dalam beg galas saya. Hei. Oh, dan inilah yang saya perlukan, Mi. Ia dari Mi segera yang saya akan buat waffle baru.
masukkan. Lihat. Nampaknya sangat menyelerakan. Tak rasa begitu. Mari kita tanya Vicky. Baiklah. Opa mie jenis apa ini? Tak pernah nampak ini sebelum ini. Harap ini juga bagus. Mari kita periksa. Aduh, jijik. Tak pernah rasa yang lebih teruk dalam hidup saya. Tapi nenek buat waffle yang saya suka. Seronok tahu ada orang ambil berat tentang anda. Terima kasih, nenek. Sedap sungguh tak terkata. Oh, ya. Wah, dan Chef Amy telah membuat karya seni yang sebenar. Selain itu, ia sangat sedap. Bravo! Tetapi mungkin kali ini, tiada siapa yang dapat dibandingkan dengan waffle nenek. Saya sudah menyukainya sejak kecil. Dia adalah pemenangnya. Oh, hore! Saya tahu saya boleh kalahkan semua orang. Apa kali ini? Saya mau donat. Saya harap anda boleh menyenangkan saya dengan mereka. Saya kasih donat di antara. Sedap. Oh, lupakan saja. Sedap? Saya setuju. Memang sangat sedap. Oh. Adakah kita sudah mula? Maaf, saya benar-benar terleka. Tapi baiklah, saya bersedia untuk mula memasak. Pertama, saya perlu mengambil sekotak Oreo dan menghancurkan biskut itu. Tadum. Sekarang serbuk ini perlu dicampur dengan Nutella. Bahagian memasak yang paling saya suka. Sebab selepas itu, anda boleh cuba apa yang saya ada. Oh ya, sedap! Tinggal tuang campuran coklat ini ke dalam mesin untuk membuat donat. Tengoklah itu. Oh, apa itu? Di sini campuran donat. Terima kasih, Chef. Tuangkan dalam bentuk acuan. Dan... Mari kita tunggu. Betapa lambatnya kamu. Ini mini donat saya sudah siap. Lihat betapa cantiknya. Sekarang, mereka perlu dibahagikan kepada separuh. Begini. Dan kemudian saya akan kasih sirup dari air. Ayam shop. Saya contain perlutan marshmallow cair yang akan saya hias donat saya di atasnya. Untuk melakukan ini, saya akan memasukkannya dalam bag dan memerahnya pada donat melalui lubang di sebelah yang lain. Sangat mudah dan sangat sedap. Dan langkah terakhir, manik hiasan. Tampaknya, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya saya memasaknya. Karya agung. Saya ada... Awak hanya boleh cemburu. Oh, saya nampak. Donat saya hampir siap. Saya cuma perlu menaburnya dengan gula halus. Oh, Jill. Oh, saya minta maaf. Sekarang semuanya sudah siap. Oh, saya benar-benar... Tetapi tidak mengapa. Saya bertahan. Oh, kasihan Vicky. Dan untuk adiknya, Jill. Oh, betapa berantakannya. Tak perlu melambai pembahagi bahaya seperti itu. Lihat betapa indahnya ini. Dan donat ini akan lebih sedap selepas saya sapukan dengan Nutella. Sudah tiba masanya untuk memilih. Agak-agak cereal man kalian. Chef Annie mempunyai donat yang paling cantik. Saya mahu mencubanya dahulu. Donat itu bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat lazat. Saya sangat gembira. Seterusnya, mari cuba donat nenek. Betapa lazatnya, tetapi terlalu biasa. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih. Joe, saya harap donat kamu akan mengejutkan saya. Coklat, seperti yang saya suka. Tetapi, kedai Amy masih ada donat paling lazat. Mari ucapkan tahniah padanya atas kemenangannya. Ada orang telah menghargai saya.